beberapa hari lepas, saya ada tengok satu posting dekat Instagram daripada Aida Jebat. Dia ada mild posterior disc bulge with no nerve root, impingement or spinal stenosis. Stage disc ni dia ada beberapa stage. Dia ada stage daripada stage 1 sampai stage 4. Di mana kita bahagikan dia mild dengan major lah. Mengikut kes Aida Jebat ni, kita punya anatomy disc tu dalam antara spine kita ada satu disc, kita panggil dia as a shock absorber. Dekat disc tu dia ada annular fibrosis dengan nucleus pulposus dekat dalam tu. Kalau ikut kes Aida Jebat ni, apa yang terjadi, nucleus pulposus tu dia tak keluar sepenuhnya mengikut annular fibrosis tu lah. Ikut dia punya result ni juga, dia ada kata dekat sini dia ada sedikit tear with annular tear. Posterior disc bulge with annular tear bermakna annular fibrosis yang sepatutnya melindungi nucleus pulposus tu, dia terkoyak sikit. So bila terkoyak sikit menyebabkan nucleus pulposus tu terkeluar sikit lah. Dia bukan fully keluar. If dia fully keluar, itu yang kita panggil as major stage disc. L2 dekat S1 ni, dia punya level tu daripada bahagian pinggang tu sampai ke tulang punggung tu, macam tu.